Datuk Timbalan Yang di-Pertua, isu krisis air. Memang isu ni dekat di hati saya. Namun, baru-baru ini pada 25 hingga 27 April 2025, kira-kira 337,000 penduduk Pulau Pinang telah mengalami gangguan bekalan air berjadual antara tempoh 24 jam hingga 60 jam. Berikutan kerja-kerja penyambungan bahagian saluran paip menyeberangi Sungai Perai oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang. Semua rakyat memahami akan kepentingan projek ini untuk dilaksanakan secepat mungkin. Namun, masih terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian segera. Apa yang menjadi polemik di kalangan penduduk Sungai Bakap, terutamanya di Mungkin 5, adalah mereka merupakan penduduk yang terkesan paling awal dengan gangguan air tersebut, iaitu 2 hari sebelum tarikh diumumkan dan paling lama iaitu hampir 60 jam. Walaupun PBA Pulau Pinang telah mengeluarkan kenyataan berkenaan perkara ini, namun pada khidmat saya, tindak balas ini harusnya boleh dijangka dan boleh dielak jika diuruskan sebaiknya, khususnya dari segi agihan dan hebahan. Saya difahamkan masih terdapat baki 4 daripada 8 projek utama akan diteruskan di bawah plan kontingensi tersebut. Justru saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Esko Infrastruktur, apakah perkembangan terkini projek pemindahan air terawat Sungai Perak dan projek air Perak Pulau Pinang, terutamanya dari sudut proses pengambilan tanah serta kawasan-kawasan yang terlibat. Seterusnya, apakah perancangan Kerajaan Negeri berkenaan tindak balas dan kesan projek-projek utama ini, khususnya kepada penduduk di Mungkin 5, Sungai Bakap serta kawasan-kawasan lain di Pulau Pinang bagi memastikan masalah ini tidak berulang lagi. Walaupun penduduk Sungai Bakap sudah lali dengan isu ketiadaan air hampir 6 tahun, ingin saya tegaskan perkara ini tidak boleh dinormalisasikan. Di saat kita bercakap tentang negeri pintar, pesat membangun, semi kontraktor bertaraf dunia, apa yang menyedihkan adalah masih ada rakyat di kawasan saya yang masih mengalami isu keperluan asas, iaitu bekalan air. Bekalan air bersih adalah hak asasi rakyat. Kerajaan negeri seharusnya bertanggungjawab memastikan seluruh rakyat Pulau Pinang dapat menikmati sumber air anugerah Tuhan tanpa sebarang prejudis. Namun, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh kaki tangan PBA Pulau Pinang yang bertukus lumuh di lapangan menyediakan dan memastikan tangki-tangki sementara yang diletak di kawasan penduduk sentiasa dipenuhi air, termasuk di rumah kenduri atau sebarang program ketika kejadian. Tindakan ini sedikit banyak mengurangkan kesan gangguan bekalan air kepada rakyat. Begitu juga dengan projek-projek jangka pendek yang telah mula dilaksanakan bagi menyelesaikan krisis air di Mungkin 5. Sungai Bakap mengucapkan tahniah, syabas dan terima kasih. Daun keladi, harap nanti pun kekal begini, insyaAllah. Bulan Julai. InsyaAllah. Terima kasih.